Sultan Pahang Sultan Abdullah Ri'aituddin Mustafa Blasha menzahirkan kebimbangan berkaitan isu pemberian taraf penduduk tetap PR dan kewarganegaraan. Sultan Abdullah bertitah perkara berkenaan bukan sekadar isu pentadbiran tetapi menyentuh amanah, integriti, keadilan dan maruah sebuah bangsa berdaulat dengan pemberian keistimewaan berkenaan bukanlah urusan kecil yang boleh dilayan sambil lewa. Tegas baginda, kewarganegaraan bukan hanya sekeping dokumen dan sekadar pengiktirafan undang-undang, ia adalah ikrar kesetiaan, sumpah setia kepada raja dan tanah air. Titah Al-Sultan Abdullah, kewarganegaraan juga bukan ganjaran yang boleh dijual beli, bukan hadiah kuasa dan bukan tiket mudah untuk memasuki pangkuan watan. Ia adalah lambang kepercayaan tertinggi negara kepada seseorang. Justru baginda mengingatkan kepada semua yang bertanggungjawab bahawa ketegasan dalam perkara itu bukan kezaliman tetapi benteng kedaulatan negara. Titah baginda, jika pintu kerakyatan dibuka tanpa tapisan yang adil dan berintegriti, maka runtuhlah kepercayaan rakyat dan lunturlah maruah negara di mata dunia. Sultan Pahang bertitah demikian pada program wacana Belia Diraja 2026, Titah Diraja Amanah Belia, membina masa depan Pahang berdaulat yang turut dihadiri Paduka Anak Kanda Tengku Hassanal Ibrahim Alam Shah. Al-Sultan Abdullah bertitah kedaulatan negara tidak boleh dikompromi atas alasan pelaburan, tekanan politik atau keuntungan sementara, malah maruah bangsa bukan untuk dijual dan kedaulatan negara bukan untuk digadai. Sementara itu, dalam menyentuh aspek kesetiaan kepada raja dan negara sebagai asas kepada kestabilan, baginda menyeru supaya golongan muda bersuara serta menegur dengan hikmah dan tertib berasaskan fakta sebenar.